Hi guys, welcome back to our YouTube channel yang bernama Sanji and Ikaru. So, hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video. Okay, sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment and share and then subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan loceng tonton. Dan kalau korang lupa tekan loceng tu, kalau saya upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas ya. So, hari ni kita akan berbincang tentang apa? So, hari ni kita akan buat video sebab apa lama tak buat konten. Lama tak buat konten. Sebab apa? Sebab apa lama tak buat konten? Itulah hari ni kita nak tengok. So, okay. Tanpa melengahkan masa, jom kita masuk dalam video. Okay. So, kenapa? Sebab apa tak buat video selama 2 minggu? Okay, kita akan buat video ni sekali dulu. Okay, so saya telah beli mic baru. Mic ni best tau. Ni, mic ni best. Okay, sebab dia 20 meter jarak, boleh cakap dari jauh pun boleh lah. So, ini adalah box dia. Okay, so ini adalah box dia. Okay, ni dia punya plug. Lepas tu ni dia punya mic 2. Ada 2 biji. And then tu je lah. Ni dia charge sendiri dalam box. Pak, dia tengah cas. Okay, dia cas sendiri. So, maksudnya kalau kita buat konten lagi senang lah. Okay. Nanti kalau nak cas, dah kosong person kat sini, kena cas kat belakang. Okay. So, ini adalah kotak dia. Okay. Kotak dia. Ni pun, ni letak. Ini barang. Ni barang dia. So, itulah. Okay. So, next. Sebab apa saya tak buat konten selama ni? Sebab apa? So, sebab apa lama tak buat konten? Sebab first adalah saya exam. So, exam tu 2 minggu ke 3 minggu ke, kita kena ulang kaji kan. So, maksudnya saya tengah ulang kaji lah. So, saya tak boleh buat konten. So, itulah saya lama tak buat konten. Itulah lama tak buat konten. Okay. So, sebab exam, esok pun ada exam lagi. Okay. Okay. So, itulah sebab dia. Kalau ada apa-apa boleh je cakap. Okay, lagi. Kenapa kita kan okay, kenapa kita nak ambil 2 minggu untuk ulang gaji? Tak cukup 1 hari ke? Siapa cakap cukup 1 hari, okay? Siapa cakap, okay? Dia kena maksimum 1 minggu, 2 minggu. So, saya ulang kaji lah. Ulang kaji lah. Minggu pertama, kedua, ketiga. Lepas tu saya pun dalam MC sebab saya tak sihat. Demam, batuk, cibit, cerberet, macam tu lah. So, macam tu maksudnya saya tak sihat masa tu, kena exam lagi. So, itulah 2 minggu saya tak upload video ya. Sebab ada examination. Okay. So, okay, saya nak cakap lagi satu. Jangan lupa untuk follow TikTok dan juga IG saya. Boleh je follow. Kalau siapa yang ada IG, tolong follow. Siapa ada TikTok, tolong follow. Nanti saya akan letak email kat sini. Ataupun saya letak account. Korang pergi type je kat TikTok. Sekejap, saya tunjuk. Sekejap kita buat tutorial pula Okay, hari ni kita buat tutorial. Okay, maybe later. Sebab kita buat tutorial. Okay, pergi kat Okay. Korang pergi kat search ni, nampak? Okay, ni kan TikTok kan? So, korang pergi kat search. Okay, korang pergi kat search. Lepas tu korang type. Okay, korang tengok kat sini. Tengok Okay, nampak? Nampak tak? Nampak ke tak? Tak. Nampak? Okay, nanti saya tulis lah kalau nama dia terbalik kan. Okay. Ni S yang nombor pertama ni. Tekan nombor pertama. Okay, tekan yang pertama. Okay, sorry. Dah lag. Okay. Sekejap. Asal ni. Okay. Okay, kalau korang tekan je ada 3 akaun kat sini. Okay, korang tengok. Okay, ada 3 akaun kan. 1, 2, 3. Korang pilih yang ada baju merah ni. Baju merah.
So baju merah ni adalah TikTok account saya yang sekarang. Yang ni dua ni saya dah tak pakai lah. Okay. Okay, saya dah tak pakai. So maksudnya account ni saya dah buang dah. Ni semua tak payah pakai kot. Yang ni merah ni. Yang atas. Yang atas latest. Okay. Yang ni atas ni. Okay, yang ni baru berapa video je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 video. Okay, 7 video je tengok. Semua edits. Yang ni semua edits. Okay. Account ni semua edits. Okay. So, IG pula. Okay. IG. Sabar ya. Sekejap nak reply kawan sekejap. Sabar, kita ni hidup ni kena tenang kita kena tenang. So maksudnya saya dah cakap kan, saya dah terangkan sebab saya tak sihat. Lepas tu saya kena ada exam. Tu semualah. Okay. Sekejap, kawan saya ni memang problem lah guys. Dia tak tahu kita tengah buat video. Okay. Okay. So next. Okay, next kita tunjuk IG pula. Okay, ni IG. Okay, IG. So, korang pergi kat ni. Korang pergi kat search. Okay. Korang pergi kat search ni, nampak? Search ni, tekan search. Okay, atas ni search. Okay. Lepas tu korang type je nama yang sama tadi tu. Okay. Okay, yang ni kan, korang type. Alah, sibuk lah. Okay, yang ni type, nampak? Okay, sama nampak? Nampak tak? Okay, nampak kan? Okay, korang pilih yang nombor pertama. Nampak? Saya dengan ibu saya. Okay, tekan. Okay, tekan. Then keluar. Ini ada 10 post. Nampak? Muka saya. Okay, 10 post Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada edits juga. Nampak? Followers baru 13. Post 10. Okay, 13. Followers 13. Okay. Okay. So, saya dah cakap pasal TikTok, IG semua. So, korang pergi follow sajalah TikTok, IG semua. Saya dah cakap dah juga saya tak sihat masa tu. Dan juga saya kena ulang kaji peperiksaan. So, itulah saya tak buat konten selama-lama ni. Selepas ini, saya akan buat konten. Kalau korang ada... Okay, esok kita akan buat satu lagi video. Okay, sebab ganti rugi untuk 2 minggu lepas ni, hari-hari kita akan buat konten. Ataupun 2 hari lepas, 2 hari lepas, 2 hari lepas. Macam tu. So, contohnya video ni saya upload hari ni. Esok kita biarkan. Lepas tu hari Selasa kita buat konten. Lepas tu hari Selasa kita buat konten. Hari Rabu kita biarkan. Hari Khamis kita buat konten. Lepas Khamis, Jumaat kita biarkan. Lepas tu Sabtu kita buat konten. Macam tu. So, kita buat konten 2 hari sehari. Faham? So, maksudnya hari ni saya upload, esok saya buat konten, edit, lepas tu Rabu saya upload, Rabu saya buat konten lagi, upload, macam tu. Kita kena berrutin. So, maksudnya ganti rugi untuk 2 minggu saya akan buat. So, maksudnya 1 minggu daripada esok, okay, 1 minggu, 2 hari 1 video, 2 hari 1 video, and then kita akan buat 2 minggu terus sebab saya cuti 2 minggu kan daripada konten. So, kita akan buat 2 minggu terus. Lepas tu, saya akan pergi ke KL untuk jalan-jalan. Nanti kalau boleh, saya akan buat konten. Okay? Kalau boleh. Di hotel kita buat konten prank nak. Kita buat konten prank dengan pakcik-pakcik kita sekali. So, kita prank adik yang last kita. Ataupun kita prank adik yang ketiga. Ataupun kita prank abang kita. Ataupun kita prank pakcik kita. Okay? So, let's go. Okay? Kita jumpa di next video. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Dan maafkan saya jikalau saya terkasar bahasa apa benda semua. And then terima kasih sangat-sangat kepada siapa yang support, subscribe channel kita. Saya sangat-sangat hormat mereka yang support saya. Okay, dan kita jumpa di next video. Tapi, okay, syarat-syarat ni korang dah dengar kot sebab saya lama tak buat konten.
So, saya akan ulang balik. 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali. Okay? Nanti kita akan buat konten banyak-banyak untuk korang. Okay? Boleh kan? Cun kan? So, kita tengok hari ni kita buat konten biasa-biasa, relax-relax. Ataupun hari Selasa kita buat konten seram. Atau hari Khamis kita buat konten jalan-jalan ke. Kita tengoklah apa yang jadi pada hari tersebut. Okay? So, mungkin Selasa tu saya pergi klinik. Saya kena ambil MC lagi kot. So, saya ada tengok. Telinga ni bengkak tau. Nampak tak? Nampak tak? Telinga ni bengkak. Tak nampak kot. Tengok. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ada lubang kan? So, saya daripada kecil ada lubang kecil tu. Saya daripada kecil dah ada lubang kecil. Apa nak cakap? Okay, telinga saya kan macam ni kan, telinga. So, telinga saya kan tempat dengar tu, dia kan ada bulat. Lepas tu tepi ni, tengok. Sini lah, okay. Ni kan tempat dengar kan. So, maksudnya atas ni dah bengkak. So, atas ni ada satu bulatan tau. Dia macam ada titik. Macam satu lubang. Daripada situ keluar air yang macam bau-bau sikit. Tu dah. Nanti hari Selasa kita nak pergi check sebab esok ada exam lagi ya. Esok ada exam lagi. So, kita doakan agar exam kita dipermudahkan esok. So, kepada korang, maaflah kalau saya terkasar bahasa. Dan juga maafkan saya sebab esok saya nak exam. Doakan saya yang terbaik. Okay? Terima kasih. Bye-bye. Jumpa di next video.